My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pakcik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pakcik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita. Konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja. Guys. Yes guys, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, viral, pesan positif bakal kita sikat terus. Yes guys, untuk kali ini guys kita bakal membahas sejarah. Jadi harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap, karena reaksi yang kita pengen buat kali ini adalah bukti Indonesia tidak ngam dengan Timor Leste. Maksudnya tidak ngam lah ya dengan Timor Leste, baca ya. Wah, ternyata sebenarnya kita baru tahu guys, yang mungkin pernah terdengar tapi mungkin kita baru tahu sebenarnya punca Indonesia ini tidak ngam dengan Timor Leste. Dan sekarang ini kita udah bersama-sama dalam ASEAN bersama dengan Timor Leste sebagai yang ke-11 ya dalam ASEAN, Basi. Yes, ya. Kita juga pengen tahu apakah sebenarnya sejarahnya ini guys. Kenapa sekarang baru masuk, Paci? Itu yang kita akan lihat juga. Selepas ini ada satu video lagi sama-sama kita akan lihat di sini. Jadi, ayo guys, dalam 3, 2, 1 and go. Timor Leste. Tapi korang tahu tak apakah sejarah Timor Leste adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang dekat dengan Malaysia dan agak sinonim lah. Kita tak pelik lah dengan nama Timor Leste. Dari segi bola sepak pun kita pernah je ada perlawanan dengan Timor Leste. Tapi korang tahu tak apakah sejarah Timor Leste ni, dan adakah dia negara yang memang asal bergelar Timor Leste atau keluar daripada mana-mana negara? Jadi hari ini kita nak rungkai mengenai sejarah Timor Leste yang keluar dari Republik Indonesia. Jadi Timor Leste ni dia terletak di sebuah pulau. Pulau ni besar yang bernama Pulau Timur. Jadi Pulau Timur ni dia ada Timur Barat dan juga Timur. Itu kan perkataan Timur tu. Jadi dari segi nama Timor Leste tu sendiri, nama lama dia adalah Timur sewaktu Timor Leste ni masih di bawah Indonesia. Apabila dia keluar, Leste itu sendiri adalah bermaksud east dalam bahasa Portugis. Okey, kenapa saya katakan Timor Leste ni bahasa Portugis? Sebab sejarah Timor Leste ni sangat berkait dengan sejarah penjajahan Portugis. Macam kita tahu Melaka pernah dijajah oleh Portugis, perkara yang sama telah pun berlaku sewaktu awal tahun 1510, 1520. Portugis telah pun datang ke Pulau Timur, bahagian timur pulau tersebut, Timur, dan telah pun membuat satu penaklukan di kepulauan tersebut. Jadi penjajahan Portugis ke Timor Leste pada ketika itu pada abad ke-16 berlarutan sehingga 400 tahun lebih. Jadi kita dapat tahulah apabila berlaku satu penaklukan yang lama seperti Spanyol di Filipina, dia akan berlaku bukan saja penjajahan kosong semata-mata, tetapi yang menyebabkan revolusi masyarakat tu sendiri mengikut kepada budaya penjajah, mana penjajah telah memainkan peranan untuk memportugiskan masyarakat setempat yang terletak di kepulauan Timur itu sendiri di bahagian east, iaitu Timur. Jadi masyarakat etnik yang berada di kepulauan Timur ni masyarakat Dili nama dia. Jadi mereka telah pun dikristiankan untuk menjadi pengikut Kristian, dan sehingga ke hari ini Timor Leste sebenarnya adalah salah satu negara yang majoritinya beragama Kristian, kesan daripada penjajahan Portugis selama 400 tahun lebih. Uniknya dalam Pulau Timur ni, di bahagian timur, bahagian east dijajah oleh Portugis, di bahagian barat dijajah oleh Belanda. Disebabkan itu apabila Belanda memerdekakan Indonesia, bahagian barat timur itu adalah di bawah jajahan takluk Indonesia. Jadi itu adalah perkara yang unik lah mengenai kepulauan timur ni. Jadi kesan daripada hampir setengah milenium, 400 tahun lebih dijajah oleh pihak Portugis, jadi berlakulah penukaran agama, sosio budaya, nama. Kalau nama-nama di Timor Leste ni bukan nama-nama unsur Nusantara
Nusantara dah jadi nama-nama berunsur Portugis, seperti contoh macam Luis, Mendes, Georges, Deco. Itu adalah nama-nama yang tipikal di Timor Leste sekarang, kerana masyarakat itu telah pun diportugiskan oleh pihak Portugal pada ketika itu, sama seperti Filipina oleh Spanyol. Jadi dipendekkan cerita, sewaktu Perang Dunia Kedua berlaku, sewaktu Jepun menyerang, ini adalah turning point bagaimana masyarakat Timor Leste ini mula merasakan mereka perlu untuk memerdekakan diri mereka, kerana pada ketika itu mereka bukan sebahagian daripada Indonesia, kerana mereka dijajah oleh Portugis. Mereka stand alone di dalam kawasan kepulauan Indonesia itu. Jadi apabila berlaku penjajahan Jepun, pihak Portugis keluar. Jadi selepas Jepun menyerah kalah untuk Perang Dunia Kedua, Portugis datang semula ke Timor Leste untuk mentadbir kembali pulau berkenaan. Kita dah nampak lah, masyarakat setempat dah nampak Portugis ni sebenarnya mengambil kesempatan dan melarikan. Mereka tidaklah sekuat mana. Masyarakat setempat di Timor Leste dah nampak kekuatan sebenar Portugis ni. Mereka boleh dikalahkan, dan dikalahkan pula oleh tentera Jepun. Ada mereka, masyarakat Timur, masyarakat ASEAN ni sebenarnya lebih kuat daripada masyarakat Portugis. Ini adalah turning point kesedaran yang pertama pada tahun selepas Perang Dunia Kedua itu tamat. Kemerdekaan Timor Leste ini direalisasikan dengan lanjutan daripada suatu proses revolusi yang berlaku di Portugal sendiri, iaitu berlaku pada tahun 1974, yang dinamakan sebagai Carnation Revolution, yang berlaku di Portugal, yang mana pada ketika itu berlaku tunjuk perasaan lah oleh rakyat di Portugal yang mahukan kerajaan yang mentadbir pada ketika itu dijatuhkan, dan salah satu daripada perjuangan mereka adalah untuk melepaskan negara-negara yang dijajah mereka di kawasan-kawasan serata dunia, termasuklah kawasan Timor Leste yang pada ketika itu dikenali sebagai Portugis Timur. Itu adalah nama lama kepada Timur atau Timor Leste. Dan pada tahun yang sama, pada ketika Revolution Carnation itu berlaku di Lisbon dan menyebabkan kerajaan Portugal jatuh pada ketika itu, dan secara tidak langsung Portugis Timur ataupun Timor Leste telah pun mencapai kemerdekaan mereka, kerana telah jatuh rejim yang menjajah mereka di Lisbon. Secara tak langsung memerdekakan Portugis Timur itu sendiri, dan kemerdekaan dicapai. Semua rakyat gembira pada ketika itu, sehinggalah kegembiraan itu hanya berlangsung selama 9 hari, kerana pada hari yang ke-10 pihak Indonesia yang telah mencapai kemerdekaan daripada Belanda telah pun menyerang kawasan Timur ini, dan misi mereka adalah untuk menakluk Timur sebagai salah satu empire ataupun sebagai salah satu wilayah milik Republik Indonesia. Dan berlakulah penjajahan daripada Indonesia ke atas Timur, yang mana pada ketika itu kesannya nama asal Portugis Timur ini telah pun ditukarkan kepada Timur dan menjadi provinsi ataupun kabupaten Indonesia yang ke-27. Jadi dah secara rasminya lah Indonesia dah serang dengan operasi yang dinamakan sebagai Operasi Seroja. Itu adalah nama rasmi yang digunakan oleh kerajaan Indonesia untuk menakluk Timur. Dan pada ketika itu Timur sebenarnya memang tak ada kaitan dengan Indonesia, tapi mereka bolehlah bercakap dalam bahasa Melayu basic, tapi sebabkan mereka di bawah pentadbiran yang berbeza. Jadi Timur ini nama rasmi yang digunakan oleh Indonesia adalah Timur yang merujuk pada East Timor, dan merupakan salah satu provinsi di Indonesia daripada tahun 1976 hinggalah tahun 1999. Di sepanjang hampir 40-50 tahun tersebut berlakulah tunjuk perasaan di dalam rakyat Timur ni yang tak mahu dijajah ataupun ditakluk oleh Republik Indonesia. Berlaku banyak serangan hendak, berlaku banyak penentangan yang ditunjukkan oleh rakyat Timur ke atas kerajaan Indonesia. Jadi sepanjang pemerintahan Indonesia ke atas Timur ini ada pelbagai implikasi yang telah pun dilakukan. Sebagai contoh, pada ketika era tersebut bahasa Portugis telah pun diharamkan secara rasmi untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Kerajaan Indonesia sudah tak membenarkan lagi penggunaan bahasa Portugis, sebabnya hanya menggunakan bahasa Indonesia sahaja. Jadi penaklukan Indonesia ke atas Timur ini mula terjejas disebabkan oleh suara masyarakat antarabangsa yang menggesa Indonesia untuk melepaskan Timur pada menjadi sebahagian daripada Republik Indonesia. Dan perkara ini telah pun direalisasikan oleh Presiden Indonesia pada ketika itu, iaitu salah satu presiden yang sangat dikenali dengan sifat kasih sayang, iaitu Presiden almarhum B.J. Habibie. Dan almarhum B.J. Habibie ini yang telah menggesa Indonesia untuk kerjasama dengan United Nations untuk membuat referendum, untuk membuat bancian ke atas penduduk setempat di Timur ini untuk mengkaji sama ada mereka mahu kekal di Republik Indonesia ataupun merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan bancian ini telah pun dilakukan pada tahun 1999, yang mana 78% rakyat setempat telah pun memilih untuk keluar daripada Indonesia dan menjadikan Timur sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat. Jadi selepas bancian suara itu dibuat pada tahun 1999, pada tahun 2001 satu badan daripada United Nations telah pun diarahkan untuk mengawal selia sementara memilih kerajaan baru, dan juga untuk dalam proses mengeluarkan
mengeluarkan Indonesia daripada Timur Timur, United Nations telah memainkan peranan untuk menjadi interim manager lah, mentadbir Timur Timur ni sepanjang tempoh 2 tahun tersebut, 2000 dan 2001. Sehinggalah Timur Timur ini diberikan kemerdekaan secara rasmi pada 20 Mei tahun 2002. Dan sehingga ke hari ini, tarikh 20 Mei adalah cuti umum, yang mana ialah hari memperingati tarikh kemerdekaan negara Timur yang telah pun kemudiannya ditukarkan nama kepada Timor Leste, rujuk kembali kepada bahasa Portugis Timur Timur, yang mana Leste ini sebenarnya bermaksud East. Dan apakah implikasi ataupun apakah cabaran yang dihadapi oleh Timor Leste sekarang? Timor Leste sekarang ini masih lagi dikenali oleh United Nations sebagai salah sebuah negara yang mundur, negara yang miskin, dan mereka tak ada satu industri yang boleh memodernkan negara mereka, kerana sepanjang penjajahan Portugis selama 400 tahun, Portugis tidak pernah cuba untuk memajukan Timur Timur ni. Tujuan Portugis datang ke Timor Leste, Timur Timur pada ketika itu hanyalah untuk mencari hasil bumi dan mengkayakan negara mereka sendiri, dan tidak ada satu kemajuan pun yang telah pun diberikan kepada Timur Timur. Dan kesan itu masih terbawa-bawa sehingga ke hari ini. Apabila Timor Leste keluar daripada Indonesia, mereka refresh, start, dan perkara itu membuatkan mereka lambat untuk bergerak, dan mereka masih mundur, dan mereka masih berharap kepada industri minyak dan gas asli semata-mata, yang mana kita tahu pada hari ini industri gas asli dan juga minyak ni dia tak stable. Time bagus, time tak. Jadi mereka Timor Leste ni hanya berharap main priority mereka adalah kepada industri berkenaan saja, yang menjadikan mereka lambat daripada segi kemajuan ekonomi. Jadi apa pula kaitan di antara Malaysia dengan Timor Leste? Jadi satu fun fact yang kita boleh dapat daripada Malaysia Timor Leste ni, Malaysia sebenarnya adalah negara pertama yang menubuhkan liaison office di Dili. Dili ni adalah ibu kota bagi Timor Leste lah. Liaison office ni kemudiannya dinaik taraf menjadi kedutaan Malaysia yang pertama di Timor Leste. Itu fun fact lah berkenaan hubungan di antara Malaysia dan Timor Leste. Dan sehingga ke hari ini, Timor Leste masih tidak diiktiraf sebagai ahli tetap ASEAN, tetapi hanyalah diterima sebagai partial member dalam keanggotaan Association of Southeast Asian Nations. Okay, jadi satu fun fact lah apabila kita dah kaji sejarah dan juga bagaimana sosio-budaya masyarakat Timor Leste ni berkembang. Okay, kita tolak Filipina ke tepi, kita nak cerita tentang rantau Nusantara ni pula, tentang alam Melayu. Jadi dalam alam Melayu ni adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Jadi dalam rantau tersebut, dalam alam Melayu ni, tiba-tiba unik lah. Ada satu tanah iaitu Timor Leste ni, walaupun terletak di alam Melayu, tapi mereka menggunakan bahasa Portugis, beragama Kristian, dan seterusnya mengamalkan sosio budaya masyarakat Portugis secara amnya. Jadi itu adalah satu fun fact yang membolehkan, why not lah, kita boleh cuba untuk melancong, untuk melihat sosio budaya masyarakat Timor Leste ni kalau diberikan kesempatan. Menarik guys, menarik. Suaranya nggak ada guys. Begini ya, kalau video ini pada 2 September dan sebenarnya ini pun pada Oktober pun sudah Timor Leste itu sudah menjadi salah satu group of ASEAN guys. ASEAN, ya benar-benar. Itulah. Yes, betul. Jadi mungkin selepas ini insya-Allah Timor Leste akan dari segi ekonomi apa semua ya, insya-Allah mereka juga akan berubah ya, melonjak naik ekonomi mereka. Jadi nggak berharap dengan drilling semata lah, maksudnya oil and gas. Karena bagi aku selepas ini ya, penantian mereka selama 14 tahun pasti akan membuahkan hasil ya. Itulah sebenarnya Pakcik. Ya, dan juga perjuangan dan sejarah mereka juga luar biasa juga guys ya. Akhirnya mereka mencapai kebebasan dan kemerdekaan ya. Jadi ya inilah guys ya sejarahnya. Ini adalah sejarah, jadi kita nggak perlu lagi orang berantem ngomong kayak ini nggak perlu, karena Timor Leste udah jadi sebagian daripada ASEAN. Jadi guys ya, mungkin itu satu kali ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen dan dengerin, dan insyaAllah kami akan cuba yang terbaik untuk mensajikan video-video anda. Assalamualaikum.